Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya IRTS Dr. Kamruzaman bin Haji Mat Ali selaku Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya warga Jabatan Pembangunan Kemahiran serta seluruh warga Tibet di Malaysia, walau di mana anda berada. Aidilfitri adalah saat untuk kita mensyukuri nikmat kemenangan setelah melalui madrasah Ramadan yang mendidik jiwa dengan kesabaran, keikhlasan dan pengorbanan. Dalam suasana yang penuh keberkatan ini, marilah kita memperkukuhkan silaturahim serta menzahirkan rasa penghargaan kepada semua yang terus menyumbang dan memartabatkan pembangunan kemahiran negara. Sebagai peneraju pembangunan kemahiran negara, Jabatan Pembangunan Kemahiran komited untuk terus memperkasakan agenda Tibet selaras dengan aspirasi revolusi Tibet. Usaha ini menuntut kerjasama erat antara kerajaan, industri dan institusi latihan bagi memastikan ekosistem Tibet terus relevan, dinamik dan mampu melahirkan bakat mahir yang berjaya dan berdaya saing di peringkat global. Sesungguhnya masa depan negara bergantung kepada keupayaan kita untuk membina generasi berkemahiran tinggi, inovatif dan berdaya tahan. Justru, marilah kita bersama-sama memperkukuh tekad dan komitmen untuk terus memacu kecemerlangan Tibet demi kemakmuran negara tercinta. Akhir kata, saya mendoakan agar Aidilfitri ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.